Gulai lemak nenas Nyonya. Okay, hari ni Kak Ai nak masak gulai lemak nenas Nyonya. Lain daripada gulai lemak kita, daripada bahan-bahan, daripada cara masak. Luar nampak macam biasa tapi rasa dia lain sebab Kak Ai rasa yang gulai lemak nenas Nyonya ni dia lagi kuat rasa dia. Dia lagi wangi. Bahan-bahan dia pun kalau kita tengok nanti Lain sikit. Ada kita bezanya. akan tahu kenapa dia lebih kuat rasa dia. So, ini bahan-bahan dia Kak ya. Ni bahan-bahan dia, tengok kita punya senang aja gulai lemak biasa. Sikit je bahan dia tapi dia ada belacan, ada lengkuas, buah keras. Ni biasalah dan dia guna bawang. So bahan-bahan ni kita nak kisar. Satu lagi yang membezakan adalah gulai lemak Nyonya dia ditumis. Nyonya kan suka tumis sebab dia nak keluarkan bau wangi dia. Jadi kan dia lebih cantik macam tu lah, lebih orang kata nampak garing je lah bang. Okey. Ada ke nampak garing? Adalah, tengoklah nanti. Jadi kita nak kisar. Bawang ke? Yang ini keras-keras. Ya nak kisar sekali bang. Bawang. Apa ni, belacan. Ini penting ni nak membezakan. Nak rasa gulai lemak ada belacan. Itu yang dia kuat. Ya ni yang Kak Ai cakap. Sambil masak nanti tengok kenapa yang Kak Ai cakap kuat. Tengoklah ada lengkuas, ada buah keras. Yang ni kunyit hidup lah. Okey, bahan-bahan ni kita nak kisar. Okey, macam ni dia. Okay, kita tumis bahan-bahan yang kita kisar tadi nak keluarkan bau wangi. Macam juga rendang, ada yang tumis, ada yang campak kan? Ada yang sekarang orang selalu persoalkan gulai lemak ni kena berbawang ke? Tengok Nyonya punya bawang. Rasa dia tentulah berbeza. Semua sedap. So, kita taruh bawang Minyak jangan banyak sangat sebab nanti kadar santan. untuk menumis, ya? Ya. Santan tu nanti keluar minyak lagi. Betul. Kita panaskan minyak. Kita masuk serai dulu bang. Okay. Serai yang dah diketuk. Minyak tak banyak. Macam tu. Biar dia keluarkan bau serai dulu. Okey, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Sikit ni bang. Jauh sikit. Ya Allah, keluar bau belacan dia. Rasa macam masak sambal pun ada juga ya bang. So kita guna api yang kuat sebab kita nak keringkan air-air bawang ni kan. Nanti tengok apa lagi bahan-bahan yang lain daripada gulai lemak kita. Okay, gulai lemak nenas Nyonya ni boleh guna cili masak. Kalau guna cili masak kita kisar sekali tadi lah bang. Tapi kan boleh juga guna cili kering. Kak Ai nak tengok macam mana rasa. Kak Ai nak tunjuk. Tapi selalunya kan yang kalau autentik dia cili kering. Bayangkanlah. Okay, kita masukkan daun limau. Dah wangi bau belacan semua bahan-bahan tadi. Tambah lagi dengan daun limau. Kan beza dengan gulai lemak kita. Okay, kita gunakan api yang perlahan. Sederhanalah. Nak bagi dia betul-betul garing. Agar dia tak terbakar Kak ya. Terbakar, kebakaran. Angin. Gulai lemak nenas kita selalu kita gukan kita dengan ikan masin kan. Ya, betul. Nyonya ni boleh juga tapi selalunya memang dia guna seafood lah. Udang, ikan pun boleh. Apa lagi satu, sotong. Alright. Sotong pun boleh. Ketam pun boleh Kak ya. Ketam pun boleh. Okay, dah wangi dah bau, kita bubur. Santan dulu ke, nak bubur nenas dulu pun boleh. Nak bubur dulu sekali pun boleh. Masuk santan. Okay, kita masuk nenas, tengok bang. Minyak tadi tak banyak, dia cantik je. Okay, kalau kita bubur cili merah,
nampaklah kuning dia lagi. Tapi hari ni Kak Em bubur cili kering, dia merah-merah kekuningan. Merah kuning, merah kuning Selangor. Okey, kita masukkan nanas. Tengoklah nanas kita ni, kalau yang jenis masam, tak payahlah bubur asam keping. Janji kena rasalah. Ini masam. Banyak ke udang kita? Bukannya banyak sangat bang. Udang mahal. Yang ni masam kan nanas ni? Nanas ni masam sikit. So Kak Em tak bubur. Cukup lah. Habis lah kan? Habislah Kak Elok makan nanas. Nampak sedap tu Kak Yan. Ya, Kak Yan potong nanas besar-besar ni sebab apa tau? Sebab nak bagi dia sedap, puas makan. Okey, Kak Yan nak share satu lagi tips. Dan jangan lupa Kak Yan akan share kongsikan tips juga dekat hujung video. Tapi kali ni Kak Yan nak share tips daripada Kak Yan punya pengalaman. Kalau nak masak gulai lemak nanas, tak kira lah nyonya ke apa ke, kena bubur gula sikit. Bukan kita nak maniskan tau. Kita nak bagi keluarkan rasa nanas tu. Silap. Kak Yan pernah hari tu Kak Yan masak gulai nanas. Kenapa tak sedap ya? Kak Yan cakap tak keluar macam rasa nanas je. Sebab Kak Yan tak bubur gula. Jangan pula manis. Jadi pula apa bang? Pengat nanas pula. Okay, Kak Yan buat garam. Ceng. Okay. Cantik bang. Okay, bergantunglah kita nak nanas kita lembik ke, nak ke sederhana ke, nak betul-betul rangup ke. So, timing masuk udang tu kena pandai. Udang tak ada lama-lama. Okay, Kak Yan buat udang macam ni, tak potong kulit. Sebabnya kecil. Sekali-sekala. Ni kalau kat kedai-kedai mahal-mahal tu, semangkuk kecil dah RM80. Ya. Dia best. Santan kena betul-betul masak. Udang pun kena betul-betul masak. Cantik kalau udang lagi besar lagi lah. Kalau dapat udang galah tu, ya Allah, kena sangatlah dengan nanas ni. Okay, Kak Yan nak rasa ya. Kak Yan nak rasa. Masam masin manis dia cukup tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Masam daripada nanas, manis pun daripada nanas. Lepas tu bahan-bahan tadi yang kita kisah tadi terasa sangat. Sedap. Dah siap dah? Masih sikit. Siap dah kita nak hidangkan. Okay, kita nak hidangkan. Tengok nanas, udang. Orang nak datang makan. Ada satu lauk yang special. Kita buatlah ni. Nanti cakap lah. Ni ikut resepi Kak Yan. Lepas tu puji-pujilah Kak Yan sikit. Dah siap. Inilah dia menu kita hari ini. Gulai lemak nanas nyonya. Jangan lupa tengok Kak Yan punya tips. Rupanya kan bila bau nanas campur dengan udang, masuk dekat hidung Kak Yan macam ni, memang tak sabar. Macam ni je makan dengan nasi putih dah jalan sedap. Okey, kita jumpa lagi di minggu episod yang akan datang dengan resipi-resipi yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dekat bawah. Kita jumpa lagi. Terima kasih dan bye.